Ni pula pokok raspberry merah saya, pemberian dari kawan. Dia bagi saya anak sisi. Pokok raspberry ni seeloknya kalau korang nak tanam, dapatkan anak pokok dari tissue culture ataupun anak sisi. Sebaik-baiknya elakkanlah beli dari biji benih, sebabnya biji benih ni dia banyak ketidaktentuan. Maksudnya kadang tak sempat besar, dia bantut, macam-macam masalah selalunya masalah di bahagian pollination lah. Nak dapatkan banyak yang jadi macam ni, walaupun buah saya ni tak perfect pun, nampak macam lebat, tapi dari segi saiz ni jauh ketinggalan lah berbanding pokok orang lain yang lebih sihat. Pokok saya ni kalau tengok tak gemuk, jadinya buah pun tak besar lah. Logik lah kan. Ni banyak ni anak sisi semua ni. Ni je induk dia satu je. Ini pokok ni dah berbuah kali kedua ni, jadi buah dia pun dari segi kualitinya kurang lah sikit berbanding yang first batch. First batch tu lebih lebih lebat lagi lah. Ni raspberry merah. Setiap raspberry tu merah, kuning, oren, tiga-tiga jenis tu semua daun dia berbeza, jadi tak boleh tipu lah. Kita tengok daun kita boleh beza dah. Jadi kalau seller cakap ini pokok raspberry kuning, anda tahu ini merah. Merah punya daun macam ni, kuning punya daun saya tak ada pokok kuning kat sini. Pokok kuning saya tanam dekat rumah saya satu lagi, nanti ada masa saya tunjuk. Ini raspberry merah. Raspberry ni kalau bagi saya lah kan, dalam kasta pokok grup buah beri ni, bagi saya raspberry dengan strawberry yang paling susah lah, paling manja, ultra manja. Nak dapatkan macam ni, nak buahkan dia ni bukan senang. Kadang-kadang perlu mencuba banyak kali baru jadi. Dia banyak pemboleh ubah lah yang kita nak kena ambil kira untuk pokok raspberry ni. Faham lah kan, dia bukannya asal dari tempat kita yang panas ni. Jadinya korang kena pandai kungfu lah untuk pokok raspberry ni. Kalau tanam macam gitu je mengharapkan dia jadi, susah lah, agak susah. Kecuali memang korang lahir gifted green hands. Tapi nak dapatkan macam ni bukan senang lah, kena belajar. Bukanlah susah, tak, dia doable je, dia tak impossible pun. Kalau belajar tu boleh je, tapi kena tahulah. Nak tanam raspberry ni kena tahu cara. Kalau simply tanam buta-buta macam tu je, kemungkinan untuk tak jadi tu sangat tinggi lah. Macam ni je pokok saya. Masih dalam proses mengenal hati budi raspberry ni, sebabnya kita nak belajar pasal satu-satu pokok ni, kita perlu kena ada pokok banyak lah kan, nak buat eksperimen tu. Jadi nak dapat pokok raspberry ni bukan senang dekat Malaysia ni, sebab kebanyakan raspberry yang ada kat pasaran tu semuanya dari semaian biji. Kalau semai biji ni kita kata macam jackpot lah nak untuk dapat pokok yang baik tu. Jadinya carilah pokok yang pokok yang pokok tulen. Pokok tulen, betul tulen. Nak dapat pokok raspberry tak mudah, jadi bila dah dapat tu kena make sure jangan matilah pokok tu. Kalau mati nak dapat balik, aduhai susahnya. Setakat ni yang saya boleh recommend, korang boleh beli pokok raspberry dari Lestagro, Lestagro. Cari Lestagro punya Facebook, korang boleh PM kat sana untuk order. Sekarang rasanya dah nak siap dah kot next batch pokok raspberry. Go get yours, tak rugi tau.
Memang tapi mencabar sikit lah. Dia tak macam tanam cili. Kalau korang semai biji terus tumbuh tu, tak lah. Cili pun ada cabaran dia kan. Tapi worth trying lah untuk raspberry ni. Seronok. Kalau gagal, cuba lagi. Okey, korang cuba